Mana Syu? Mana dia? Tu. Syu. Oh, apa tu? Aku baca tentang Nordin Hassan. Nordin Hassan? Siapa tu? Alah, ni Nordin Hassan. Ramai yang tak tahu tentang Nordin Hassan. Siapa tu Nordin Hassan? Okey, jom kita belajar tentang Nordin Hassan. Biodata Nordin Hassan. Nama diberi adalah Nordin bin Hassan. Tarikh lahir beliau adalah 18 Januari 1929. Beliau dilahirkan di Jalan Hating, Pulau Pinang atau Penang. Zaman kelahiran adalah 20-an dan zaman beliau mula penulisan adalah 50-an. Awal mula pendidikan Nordin Hassan. Nordin Hassan bersekolah di Sekolah Menengah Perak Road, Sekolah Inggeris Perancis Light, Penang Free School, iaitu pendidikan awal di Pulau Pinang. Dan pada tahun 1952, beliau dihantar ke Kirkby College, Liverpool. Ini untuk persediaan menjadi guru, mempelajari kesusasteraan Inggeris dan Barat, terutamanya Shakespeare, Sheridan, Goldsmith dan Molière. Pada tahun 1962 pula, beliau memulakan pengajian di University of London, bidang pengajian bahasa dan sastera Inggeris. Manakala pada tahun 1976, beliau mula terlibat dalam kursus drama dan pembelajaran di University of Newcastle. Ini akhir 1976. Itu adalah awal mulanya pendidikan Nordin Hassan. Untuk kerjaya beliau pula atau peranan profesional, beliau mula aktif dalam bidang penulisan dan pengarah drama sejak 1953. Dan beliau juga berkhidmat sebagai pendidik dan penggiat teater. Beliau juga dikenali sebagai tokoh pembaharuan teater Melayu moden yang sering menggabungkan unsur tradisi Melayu iaitu bangsawan, boria atau dikir barat dengan bentuk dramatik moden. Beliau juga adalah pengasas atau pengantar konsep teater fitrah. Ini adalah sumbangan intelektual beliau iaitu menggunakan pendekatan teater yang berpaksikan nilai keislaman, tauhid, moral dan fitrah manusia. Konsep ini dibincangkan luas dalam artikel-artikel akademik dan jurnal. Bahkan banyak kajian akademik menganalisis penggunaan simbol unsur Sufism atau adat Melayu dan nilai Islam dalam drama beliau. Keluaran atau jenis karya Nordin Hassan, beliau menghasilkan lebih daripada 30 buah drama dan koreografi tari dan juga menulis esei dan kritikan cerita serta beberapa puisi atau cerpen dalam jurnal kebudayaan. Bahkan ciri pementasan beliau juga menggabungkan lakonan, muzik, tarian, unsur tradisional dan teknik play within a play. Dan karya yang sering terpilih untuk dirujuk adalah seperti Bukan Lalang Ditiup Angin, Peran, Jangan Bunuh Rama-Rama ataupun Don't Kill the Butterflies, Cindai, Sirih Bertepuk Pinang Menari, Anak Tanjung atau Children of this Land. Ini adalah karya-karya yang sering dirujuk untuk dijadikan drama atau teater. Bahagian terakhir bagi biodata Nordin Hassan, di mana beliau mendapat anugerah dan pengiktirafan utama. Anugerah pertama yang beliau dapat adalah pada tahun 1972 adalah Hadiah Sastra untuk Bukan Lalang Ditiup Angin. Manakala pada tahun 1979 beliau menjadi ahli Mangkunegara AMN dan pada tahun 1987 beliau dapat anugerah Sea Right Award, anugerah penulis SEA, dan pada tahun 1993 beliau juga mendapat anugerah Sastrawan Negara yang ke-7. Dan yang terakhir, beliau mendapat gelaran Datuk, di mana beliau mendapat anugerah Darjah Setia Pangkuan Negara DSPN di Pulau Pinang pada tahun 1994. Ini adalah anugerah-anugerah dan pengiktirafan yang beliau dapat daripada karya dan hasil-hasil beliau.